saya kena asma ni, saya kena anak sulung 26 tahun lepas. Saya ni dengan sahabat saya yang buat isi 300 ni BFF. Gi mari. Tapi Tuhan tak jentik hati saya nak tegar pun. Dia pun Tuhan tak jentik hati dia nak promote kat saya. Jadi 3 kali pergi kecemasan sedu, 2 hari pergi dia tahu. Lepas tu Tuhan pun jentiklah hati dia. Cubalah saya kata mana tahu. Saya pun ambil lah cahaya tu dok. Ikhlas saya ayat. Cahaya memang dok sebab saya ni beribu-ribu duit dah saya guna suplemen yang di luar sana hak lepas-lepas. Tapi Tuhan tak izinkan. Tapi pada hari tu keajaiban pada BC 300, setiap malam sebelum ni saya pukul 1 pagi mesti saya sedar dari tidur kena ambil inhaler. Kalau saya tak ambil inhaler, kok mana-mana sebelum subuh saya akan kena di hospital. Kuat tak kuat asma saya. Lepas tu orang kata asma keturunan ni tak ada ubat, orang kata. Lepas tu hospital tu bukan ubat menahan, tapi betul. Bila kita pergi, dia seduh. Tak tahan seduh, dia cocok air rokok. Tak tahan air rokok, 2 kali saya koma duduk. Terengganu selama 8 hari koma. Sekarang ni saya tak ambil ubat di hospital selama 7 bulan dah. Bulan 12 baru ni misi telefon suruh dia ambil ubat sebab nak bagi. Dia tanya saya, ambil ubat mana? Saya kata saya tak ambil ubat. Sebab apa saya tak leluh, tak boleh kena ambil. Maka saya pergilah ambil bulan 12 baru ni ubat. Duduk jadi yasin atas kemari. Saya tak makan ubat, saya sapu je DC. Alhamdulillah sampai kali ni saya tak leluh. Walaupun banjir, walaupun hujan, saya tak leluh. Biasa kalau hujan kan, saya tak boleh tunggu di atas. Memang sejuk dia, memang tak boleh asma saya. Dengan habuk saya tak boleh. Tapi hari ini Alhamdulillah saya bebas dari asma. Asma keturunan, dia orang kata tak ada ubat. Tapi keajaiban pada BC 100 Tuhan beri, saya lah sekarang dah sihat dengan